Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk penyerahan dokumen diwakili oleh Peguam Rashid bersama dengan Tuan Rafiq. So mahkamah dah tetapkan tadi penjara pada bulan April. Ini berkaitan dengan posting pada bulan Mei 2024 berkaitan dengan 11 orang ahli parlimen PKR yang khabarnya telah menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. Jadi sebelum ni memang pernah dipanggil oleh pihak MCMC untuk siasatan. Tempoh hari dituduh di mahkamah session 1 Sepang ini, yang mana berkaitan dengan 233 atau komunikasi berita palsu. So mereka tuduh katanya saya ni telah menyebarkan berita palsu kerana 11 orang ahli parlimen PKR tu sebenarnya tak menarik sokongan pun. Apa kita go through mahkamah. Hari ni kita serah kepada kebijaksanaan pihak mahkamah. Of course lah, sebagai defender dalam kes ni saya ada hak untuk mensapina, memanggil 11 orang tambah Anwar Ibrahim 12 orang untuk hadir ke mahkamah. Sebab ahli parlimen tu kena bagi kenyataan lah. Jika benar mereka menarik sokongan ataupun tidak. Masuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai individu yang dinamakan dalam kes jenayah ini. Jadi kita dah dituduh mahkamah ni, kita go through lah. Kita kena percaya pada proses keadilan undang-undang dalam negara ni. Walaupun Anwar Ibrahim dah naikkan gaji hakim, tetapi kita kena yakin dengan sistem kehakiman yang ada. Rakyat tak perlu takut sebab pertama sekali MCMC di bawah Kementerian Komunikasi Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil ni ketua penerangan PKR, mana Anwar Ibrahim adalah presiden PKR. Jadi ini adalah isu politik yang sebenarnya. Sebab kalau kita nak kata berita palsu, berpuluh tahun Anwar Ibrahim memainkan cerita mengapu. Termasuklah kalau sampai ingat 2008 16 September huru-hara negara disebabkan oleh Anwar Ibrahim. Kalau nak kira berita palsu lah, dan dah banyak kali dah Anwar Ibrahim memainkan berita palsu. Tapi yalah, mereka government of the day, seperti mana ahli parlimen Ulu Langat bagi tahu ini kajian kami, sukati kami. Jadi kita sebagai rakyat di bawah ni, kita sebagai pembangkang lah, kita go through lah dengan proses yang ada ni. Kita mesti ikut undang-undang, kita mesti ikut perlembagaan. Jadi dalam kes ni, walaupun kita tahu mereka menggunakan kuasa politik yang ada, menggunakan agensi kerajaan MCMC yang ada ni, kita kena percaya pada sistem kehakiman yang ada dalam negara kita lah. Macam Tuan Rashid beritahu dengan Tuan Rafiq, kawan-kawan yang lain pun, whatever pun kita kena go through mahkamah, kita layan dengan mahkamah. Percaya pada proses undang-undang dalam negara ni.